Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-6 2026. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan rangkuman laporan utama edisi kali ini. MBI laksana operasi bersepadu menangani gelandangan di Ipoh. Majlis Sanjungan Budi Lambaian Kasih buat Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak dianjurkan. 32 kontingen MBI sertai Sukan Mala Fasa 1 2026. Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK telah melaksanakan operasi bersepadu menangani gelandangan di beberapa kawasan tumpuan awam sekitar bandaraya ini. Menerusi operasi ini, seramai 24 anggota daripada pelbagai agensi telah terlibat. Operasi yang diketuai oleh Pengarah Penguatkuasaan dan Keselamatan MBI Abdul Halim Saad telah dilaksanakan di kawasan sekitar Hotel Lot, Jalan Datuk On Jaafar dan Jalan Fuyet Kai. Terlibat sama dalam operasi ini ialah Ketua Whip Ahli Majlis MBI Wong Kah Kiat. Pelaksanaan operasi ini merupakan satu langkah bersepadu dan proaktif dalam menangani isu penempatan serta keberadaan gelandangan di kawasan awam. Selain memberi fokus kepada aspek pembersihan dan penguatkuasaan, operasi ini juga menitik beratkan aspek kebajikan golongan gelandangan melalui pendekatan intervensi sosial yang lebih menyeluruh dan berperi kemanusiaan. Sepanjang operasi dijalankan, seramai 8 individu telah ditahan untuk menjalani ujian saringan air kencing oleh pihak AADK di Pejabat Penguatkuasa Jalan Bandar. Daripada jumlah tersebut, seorang individu telah diambil tindakan lanjut oleh pihak AADK, manakala selebihnya telah diserahkan kepada pihak JKM untuk tindakan susulan serta intervensi kebajikan yang bersesuaian. MBI akan terus komited memperkukuh kerjasama dengan agensi-agensi berkaitan dalam menangani isu sosial secara holistik, berhemah dan berkesan demi kesejahteraan warga Bandaraya Ipoh. Orang ramai turut diseru agar memberikan kerjasama serta menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat keperluan tindakan lanjut berkaitan isu gelandangan di sekitar bandaraya ini. Baru-baru ini, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menganjurkan Majlis Sanjungan Budi Lambaian Kasih buat Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Program yang berlangsung di Will Hotel Ipoh itu turut dihadiri ahli-ahli majlis MBI dan ketua-ketua jabatan. Penganjuran program ini sebagai tanda menghargai jasa, sumbangan dan khidmat bakti yang telah dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatan beliau bersama MBI. Dan juga untuk akhirnya, saya mohon ampun dan maaf di atas barang kesilapan, kesalahan sekiranya ada sepanjang 5 tahun saya berkhidmat di Majlis Bandaraya Ipoh. Saya percaya banyak yang ada yang terguris dan sebagainya. So saya mohon ampun dan maaf. Sebenarnya memang banyak kenangan kenangan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan semua sepanjang 5 tahun ini. Dan sebagaimana disebutkan tadi, semua itu akan menjadi kenangan yang manis, yang bila kita ingat, bila kita kenang balik, itu semua akan menjadi kenangan manis yang akan kita kenang sepanjang hayat kita lah. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Sanjungan Budi Lambaian Kasih Setiausaha Bandaraya di Ipoh. Untuk info, Ahmad Munir Ishak telah menyandang jawatan sebagai Setiausaha Bandaraya bermula 3 Mei 2021 sehingga 12 April 2026 dan kini beliau telah dilantik sebagai Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Mualim Perak. Karnival Sukan Pihak Berkuasa Tempatan Mala 2026
Fasa 1 menyaksikan 4 acara sukan dipertandingkan iaitu golf, sepak takraw, petang dan dart. Kejohanan yang berlangsung di Pahang itu melibatkan penyertaan seramai 32 anggota Majlis Bandari Ipoh MBI. Terdahulu, majlis penyerahan bendera kepada kontingen MBI serta pelepasan kesukan Mala 2026 telah disempurnakan Ketua Whip Ahli Majlis MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman yang mewakili Datuk Bandar Ipoh. Turut hadir dalam program berkenaan ialah Pengarah Khidmat Pengurusan MBI merangkap Ketua Kontingen Sukan Mala 2026 Ahmad Zaidi Sudin serta Yang di-Pertua Kelab Sukan Dewan Bandaraya Ipoh Rizauddin Muhammad Razi. Dalam ucapannya, Datuk Mazlan menzahirkan harapan agar pasukan MBI dapat mencapai kejayaan cemerlang di samping menjadikan setiap pertandingan sebagai platform untuk mempamerkan kemampuan terbaik. Tuan-tuan pergi ini membawa satu imej sebagai ahli ataupun pekerja Majlis Bandaraya Ipoh. Maknanya imej ini paling besar untuk dijaga. Saya percaya di bawah YDP dan Ketua Kontingen dan bersama-sama dengan tuan-tuan ini mesti membawa satu obor semangat yang tinggi dalam kesukanan ini. Sukan Mala 2026 Fasa 1 di Pahang akan berlangsung selama 5 hari bermula 15 hingga 19 April 2026. Sebanyak 55 pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negara mengambil bahagian dalam Karnival Sukan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Mala Fasa 1 2026. Kejohanan yang berlangsung di negeri Pahang itu melibatkan 4 sukan dipertandingkan iaitu golf, sepak takraw, petang dan dart. Majlis Perasmian Sukan Mala 2026 telah dirasmikan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif. Saya berharap sukan yang diadakan pada kali ini dapatlah membentuk kesihatan fizikal yang baik, kecerdasan mental yang positif, disiplin diri serta semangat kerja yang berpasukan. Dalam konteks kita sebagai warga PBT, nilai-nilai ini amatlah penting kerana ianya selari dengan budaya kerja yang berprestasi tinggi dan juga untuk sama-sama menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Sukan Mala 2026 yang berlangsung di Majlis Perbandaran Bentong, Pahang. Dalam pada itu, beliau turut berharap agar semangat kesukanan yang terjalin sepanjang karnival ini akan terus menjadi pemangkin kepada hubungan yang lebih erat antara PBT, sekaligus mempertingkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat secara inklusif dan berkesan. Menerusi karnival ini, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menghantar 32 kontingen untuk menyertai sukan yang dipertandingkan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI berjaya merangkul gelaran naib johan bagi acara sepak takraw sempena Karnival Sukan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Mala Fasa 1 2026. Kejohanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Komuniti Mempagar Bentong, Pahang itu menyaksikan MBI tewas tipis kepada Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dalam perlawanan sengit dengan keputusan 2-1. Terdahulu, majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang telah disempurnakan oleh Setiausaha Majlis Pemandaran Bentong Nurul Nazrin Nordin. Bagi kedudukan lain, Majlis Bandaraya Subang Jaya berjaya meraih tempat ketiga, manakala Majlis Bandaraya Seremban menduduki tempat keempat. Sementara itu, kontingen petang MBI turut membanggakan apabila berjaya menempatkan diri dalam kelompok 16 pasukan terbaik daripada 55 pihak berkuasa tempatan PBT seluruh Malaysia yang mengambil bahagian. Bagi acara golf pula, MBI berjaya menduduki tempat ke-16 daripada 40 PBT yang bertanding.
Penganjuran Ekspresi Aidilfitri 2026 yang berlangsung di Lorong Seni at Lorong Panglima Ipoh menyajikan pelbagai aktiviti menarik. Program dianjurkan ini bertujuan bagi menyemarakkan sambutan Aidilfitri yang lalu di samping memupuk semangat perpaduan, kreativiti dan penghargaan terhadap warisan budaya dalam kalangan masyarakat setempat. Acara yang bermula seawal 8 pagi itu turut melibatkan kehadiran Datuk Bandar Ipoh Zamakhsyari Hanifah. Ekspresi Aidilfitri 2026 menampilkan pelbagai pengisian menarik antaranya pertandingan mewarna poster raya bagi kategori kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun, peragaan pakaian raya dengan tema Warnai Kreativiti, Selahkan Gaya, jualan kraf tangan tempatan dan persembahan kesenian tradisional serta gema warisan budaya. Penganjuran program ini turut mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak termasuk sokongan daripada agensi-agensi berkaitan. Majlis Bandar Ipoh MBI berharap program seumpama ini akan terus mendapat sambutan dan menjadi platform berterusan dalam memperkukuh hubungan komuniti serta mempromosikan Ipoh sebagai bandaraya yang kaya dengan seni dan budaya. Sekian Buletin MBI edisi ke-6 2026. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.